Okay, sekarang kita dekat rumah Taman Tenaga. Ni ruang tamu ada satu kipas dengan lampu. Ni ada bilik depan pun ada kipas. View daripada rumah lah. Parking open, boleh park mana-mana je. Ruang tamu. Sebelah dia ada bilik air lah. Ada shower. Bilik air nombor 2. Pun ada juga bilik ni tak ada kipas lah, ada lampu je. Sambung bilik ni ada lampu juga, tak ada kipas. Bilik pun ada lampu je. Kita pergi tengok dapur. Bahagian dapur ada sinki. Dekat mesin basuh, di mesin basuh. Alright. So kalau nak sewa rumah ni boleh contact dengan Syamin.